Bun, mana budak ni tak lalu-lalu kat sini? Manalah aku tahu, diorang makin hari makin bijak aku tahu ah. Aduh. Lu mana lah sini seorang-seorang dah sekarang? Klien dah bising-bising tanya mana organ, mana budak. Macam mana aku nak menjawab? Aku tak tahu macam mana. Aku dah pening dah ni. Kau ni gosok gigi tak? Busuklah mulut. Aku gosok lah. Kau ni pun. Salam bang. Abang-abang ni penculik budak kan? Kau rasa? Tak apa, kalau abang tak ada budak lagi, saya boleh jadi budak. Saya masuk kereta dulu bang. Okey tu. Mana aku tahu? Sok. Kau ni alright ke tak Sumpah tak alright ni bang. Saya rasa better saya kena culik daripada jadi life choice. Sebab saya tahu at least organ saya ni berharga untuk abang-abang semua. Alah, weh, Dik. Kau relax dah lah. Takkan benda tu pun kau nak broken. Lagipun kau ni kan kira budak pertama serah tubuh kat kita orang tau. Kalau aku dah gantah kau macam mana? Kau nak? Bukan apa bang. Saya setiap kali member ajak keluar, saya asyik jadi life choice je bang. Sebab saya ni beria. Tak ada orang pun nak kawan dengan saya bang. At least family kau tak macam tu. Abang try lah call. Cakap saya kena culik. Hello. Siapa tu? Halo, pakcik, macam ni. Anak pakcik ada dalam tahanan kami. Kalau pakcik nak... Kalau kau nak ambil anak aku, ambil aja lah. Dia duduk rumah apa buat perhabis beras saja. Kalau kau nak duit tebusan, kau tak payah minta ke aku tak ada duit. Dah, bye. Hello, pakcik. Sai, Bapak dia tak nak ni. bapak kau buat anak kau. Bukan setakat family je tau. Saya punya awet yang saya anggap dia sebagai rumah tangga pun, saya jadi rumah singgah. Ni hadiah untuk Tanya. Mesti dia happy gila kan. Tanya. Tanya. Bodoh ni perempuan. Bersabar dah. Ni rumah saya ni bang. Memang ahli rumah kau. Kita orang hantar sebab orang yang organ pun tak nak kau. Tak nak saya. Tak nak. Siapa je nak kau kat dunia ni? Kalau kau meninggal, kubur pun belum tentu nak kau. Kau faham tak? Kau tak payah nangis. Air mata kau pun bumi tak nak. Kau tak rasa kau sampai masyarakat ke? Aku ni perempat. At least polis nak kau, polis pun tak nak. Cuba kau merempak. Tengok dia nak kau kata. Aku rasa tak?